Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi. Salam Nuzul Quran. So hari ni market tutup lah kan. Pasal kat Malaysia ni tahu lah kan banyak perayaan dan banyak hari market tutup kan. Tak bagus lah kepada remaja macam FY ni kan. FY suka market buka je. Kalau market selalu buka barulah ada commission kan. Kalau market tutup tu dah termenung, tak tahu nak buat apa kan. Trader-trader pun sama. Kalau apa dah lama jadi trader kan. Kalau apa bila market tutup kan lemau kan, sebab macam tak ada benda nak buat kan. Tapi yalah lately ni pun buka market pun sakit hati je kan. Semua merah kan. Begitupun tuan-tuan puan, kalau anda lihat kat sini FY adalah carta yang apa yang kumpulkan oleh Bro Azmi FY tu kan, geng Saka Semalaya. Kalau anda lihat semalam daripada 10 IPO yang disenaraikan tu kan, kalau anda lihat 8 yang dah kembali meningkat naik lah kan. Itu dia jatuh kan. Ni kita nampak yang kopi pun dah naik kan, Crash pun dah naik, banyak lah kaunter-kaunter tu dah mula. Sanoji pun dah mula meningkat naik kan. Ada yang dah melepasi harga IPO, namun ada yang belum. Tolak dua lah, Rich Tech dengan Qualform je yang masih dindong kat situ kan. So itu petanda yang bagus lah. Salah satu idea yang terbaik dalam melabur saham ni kan ialah untuk beli saham-saham yang baru lah, saham-saham IPO ni. Kenapa tahu? Lepas suka saham IPO, nak lagi kalau saham IPO tu dia dah break dia punya new high kan. Kalau dia break new high tu kan maknanya apa? Dekat atas tu dia uncharted territory. Dia tak ada lagi tak ada saham-saham orang yang beli di pucuk yang akan nak jual. Tak adalah berlori saham-saham yang kat atas tu yang nak menjual. Jadi kalau saham IPO ni saham yang cakap baru, dan saya juga suka cakap baru ni. Kenapa? Sebab CEO dia orang kan, MD dia orang lebih bagus lah. Kenapa? Sebab nanti bila tengok dekat financial dia kan, dekat financial statement dia, dia akan tunjuk kalau dia untung banyak ni, dia tunjuk banyak ni. Kalau untung banyak tu, dia tunjuk banyak tu kan. Dia akan tunjuk kalau kata dia untung 30% pun dia tunjuk dia untung 30%. Dia tak macam CEO lama tu. CEO lama tu dia suka sorok sana sorok sini kan. Menurut kajian kan di Jepun dan di Korea, kalau syarikat tu kan dia tunjuk dia punya kedudukan kewangan yang sebenar, dia tunjuk profitability tu kan, itu merupakan petanda yang baik, dan yang mana saham-saham mereka akan naik lah kan. Jadi saya sukalah saham-saham cakap baru ni yang mana senang nak tengok profitability dia berapa semua. Dia tak ada tipu, dia tak ada sorok-sorok kan. Dia tak ada gunakan accounting untuk tipu sana tipu sini. So pembelian saham IPO yang dah masuk market ni adalah salah satu strategi yang baik lah untuk kita gunakan. Alright tuan-tuan, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.